Okey, topik pada malam ni insya-Allah kita akan bersembang santai tentang simpanan emas dan saya akan sentuh sikit tentang arah Noh. Okey, tentang arah Noh. Apa yang tuan-puan nampak sekarang ni adalah bio link saya. Bio link saya ni tuan-puan boleh tengok daripada nama apa? Daripada TikTok, zahidihalim.com, inilah rupa dia. Okey. Dan bio link saya ni di depan ni kalau siapa-siapa yang nak tahu tentang macam mana nak mulakan simpanan emas dengan public gold, dia ada dekat sini 4 cara mudah untuk nak memulakan simpanan emas. Kalau nak daftar, tekan dekat sini. Dekat sini ada pendaftaran dan sebagainya. Kat sini ada rujukan-rujukan ilmu yang saya sertakan. Okey, yang bestnya bio link saya ni, dia boleh lipat ke belakang. Tuan-puan pergi dekat sini, sebelah kanan ni ada button pusing tu, dia boleh lipat ke belakang. Bila kita lipat ke belakang, ada lagi ilmu tuan-puan. Saya sediakan peralatan-peralatan, kalkulator dan sebagainya, tool-tool yang berkaitan dengan simpanan emas. Kenapa saya buat macam ni? Sebab saya nak bagi tuan-puan, siapa-siapa yang masuk live saya ni tuan-puan, saya ni minta tuan-puan semua ni faham, cakna, tahu tentang macam mana kita nak menyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Itu saja saya punya prinsip saya. Okey? Dan kalau tuan-puan belum lagi ada akaun emas, jom bersama-sama dengan saya kita menyimpan emas. InsyaAllah saya boleh membantu tuan-puan, menjadi mentor kepada tuan-puan, dan kita menyimpan emas secara betul, tepat dan selamat di bawah jenama Public Gold. Kalau tuan-puan tanya saya tentang jenama-jenama lain, minta maaf, saya tak buat kajian. Saya tak buat kajian tentang company-company lain. Saya adalah dealer Public Gold. InsyaAllah kalau tuan-puan ada soalan nak bertanya tentang apakah yang berkaitan dengan Public Gold, macam mana nak menyimpan emas di Public Gold, InsyaAllah saya boleh jawab. Okey, awal mula pertama mula ni saya sediakan FAQ. Frequently asked question ataupun soalan-soalan lazim yang selalu orang tanya. Public gold ni apa? Kalau kita klik kan dekat sini, okey, saya bagi ada beberapa button dekat sini. Kenapa emas? Kita boleh pilih dekat sini, okey. Apa kaitan soalan dia, apa kaitan inflasi dengan penyusutan nilai wang? Ini saya akan ceritalah dia punya. Jawapan dia pendek. Kalau jawapan nak panjang, tuan-puan boleh roger dengan saya. Okey. Dalam kenapa emas ni dia ada 5 soalan. Soalan yang kedua. Okey. Soalan yang ketiga. Soalan yang keempat. Soalan yang kelima. Lepas tu pergi pula bajet dengan modal dengan bajet. Ada 5 soalan juga. Nampak ah? Kemudian account gap boleh tanya macam-macam. Okey. Kenapa saya sediakan ini adalah sebagai tempat ataupun pusat sehenti. Kita boleh mendapatkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan emas, especially jenama public gold, dengan mudah. Okey, online saja. Pergi dekat TikTok Zahidi, follow Zahidi dulu. Pergi dekat TikTok Zahidi, jumpa bio link dia, nama dia adalah zahidihalim.com. Bila buka dekat situ, tuan-puan akan jumpalah saya punya bio link saya ni boleh lipat dua. Dia boleh pusing-pusing. Ini soalan tentang public gold. Yang keduanya adalah tool untuk dollar cost averaging ataupun pemurataan harga emas. Okey, kenapa saya sediakan pemurataan harga emas? Sebab ramai orang bertanya dengan saya, hari ni harga emas berapa 631 631 Kejap saya tengok ZNR. Harga emas berapa? Harga emas 631. 626. Turun Masa bila turun? Okey, harga emas turun. Turun. 626 kan. Masa bila 631 okey, tak apa. So harga emas hari ni 626. Okey. Bila 626, harga emas 626. Jadi sekarang ni kita tahulah dalam dollar cost averaging ni 626 harga emas semasa. Dalam konsep ni, kalkulator ni saya tak akan tunjuk kepada tuan-puan lah. Tuan-puan boleh cuba sendiri. Dalam dollar cost averaging ni tuan-puan, kita membeli emas bukan sebab harga. Kita membeli emas sebab ni tuan-puan. Dalam kalkulator dollar cost averaging ni, kalkulator ni telah pun menetapkan sasaran 100 gram capaian. Hujung tahun ni, by hook or by crook, aku nak capai 100 gram. Itulah yang dinamakan orang menyimpan emas. Dia melihat kepada pertambahan gram emas. Bukan dia tengok harga turun, harga rendah. Bukan dia tengok bila harga rendah baru dia nak beli. Itu gold trader. Gold trader dia buy and sell. Saya gold seller. Saya gold saver. Gold seller dia jual barang kemas, dia jual emas. Saya gold saver. Beza gold trader
Gold trader dia buy bila harga rendah, dia sell bila harga tinggi. Dia dapat duit, lepas tu duit habis tak apa-apa dia buat kan. Saya tak. Saya punya tagline saya sama macam founder Public Gold. Okey, Datuk Ira cakap buy gold, saya pun buy gold, keep gold, kita simpan emas, and then use gold. Kita guna emas untuk kita nak mencapai impian hidup kita. Saya menyimpan emas sebab untuk pendidikan anak. Anak nak masuk universiti tuan-puan. Anak kita kalau nak masuk universiti satu hari nanti, kalau dia nak ambil first degree 4 tahun, 40,000 hingga 60,000. Kos untuk yuran dan juga perbelanjaan. Nak pergi haji. Nak pergi haji kena ada berapa? Kalau M40, 25,000. 25,000. Besar kan? Kalau nak beli rumah, harga rumah sekarang ni berapa? 500,000, 600,000. Sediakan deposit 10%, 50,000 kena ada. Persaraan, untuk persaraan jangka bila kita dah pension nanti, bila kita dah bersara nanti tak boleh bekerja, umur 60, insya-Allah kita dipanjangkan umur. Katalah umur kita dipanjangkan sampai 70 tahun. So ada 10 tahun lagi. 10 tahun perlukan hidup, kita nak teruskan hidup, gaji dah tak ada. Dah tak larat masa tu, dah tua dah, tak boleh nak bekerja dan sebagainya. Kena ada dana persaraan. Dana untuk melancong ke luar negara dan sebagainya. Macam-macam. Dana melunaskan hutang. Ada orang dia masa muda dulu dia hutang banyak. Hutang keliling pinggang. Bila dah hujung-hujung tak bekerja kan, hutang masih lagi tak settle-settle. Dia boleh simpan emas untuk dana melunaskan hutang. Okay? Sebab itulah founder Public Gold sebut, kita buy gold, kita keep gold, kita simpan emas dan kita use gold apabila capai matlamat. Bila dah capai matlamat, kita jual lah. Tahun 2024, saya menyimpan emas tahun 2022. Saya menyimpan emas untuk nak pergi haji. Tahun 2024, saya jual semua emas saya. 165 gram bersama-sama dengan isteri saya untuk nak menunaikan haji. So, dapat 25,000. Saya dapat 25,000. Wife saya dapat 25,000. Ngam-ngam cukup. Sebab kita orang dapat di bawah kategori M40. 24,000 dalam 24,300 kot kalau tak silap. Okey lah. Kenapa? Sebab kalau saya terangkan dekat sini ini dollar cost averaging. Kalau nak tahu tentang saya lah, sebut sikit tentang saya ni. Saya dengan isteri saya dulu boros. Okey. Kami boros. Saya especially memang boros lah. Boros gila lah. Tahap boros gaban lah. Bila kita boros tuan-puan, kita tak ada simpanan sebab duit masuk kita akan belanja tahap apa. Untuk kereta, belanja untuk pakaian, belanja untuk kereta, belanja untuk me time, belanja untuk nama apa? Hobi yang mahal-mahal. Dapat gaji pergi main bowling kan. Dapat gaji tukar baju yang branded. Dapat gaji pergi makan tempat yang sedap-sedap. Dapat gaji macam-macam. Okey? Nak tukar spoiler, nak tukar sport rim dan sebagainya. Sepatutnya bila kita dapat gaji, sepatutnya kita kena ada peruntukan untuk menyimpan untuk masa depan. Masa tu saya tak tahu, banyak dosa-dosa kewangan yang telah saya lakukan. Dosa kewangan yang saya lakukan adalah tak ada simpanan. Bila tak ada simpanan, apa yang menyebabkan kita jatuh haru biru? Impian hidup kita yang memerlukan duit yang besar tu, nak pergi haji 25,000. Bukan on the spot boleh dapat 25,000 nak menyimpan. Kan? Ada setengah orang, terima kasih Puan Suzy. Ada setengah orang, dia menyimpan emas, dia menyimpan duit untuk nak pergi haji tau. Bila dia menyimpan duit dekat tabung haji, ini saya cerita pengalaman saya lah. Saya tuan-puan, saya daftar haji pada tahun 2000. Saya mula minta majikan saya potong gaji majikan RM500 sebulan melalui HR. HR, potong gaji aku. Aku nak simpan dalam tabung haji. Kan, saya pun simpan lah. Tahun 2009, saya mula simpan tuan-puan dalam tabung haji RM500 sebulan atas arahan potongan gaji majikan. Bila saya dah potong, tuan-puan nak tahu tak? Saya pergi haji pada tahun 2024. Disember tahun 2023, berapa balance tabung haji saya ada? By right, sepatutnya RM500 darab dengan berapa bulan, darab dengan berapa tahun, kurang-kurangnya dah ada RM60,000, RM70,000 kan. Tapi ada RM1,440 dalam akaun tabung haji. Sebab apa? Sebab boros. Bila kita boros tuan-puan, masalah dia macam ni lah. Orang-orang boros ni kan, dia suka pinjam. Dia simpan dalam tabung haji, dia link dengan bank card.
Dia simpan dalam akaun dalam ASB. Dia dulu nak keluarkan duit tabung haji susah tuan-puan. Dia kena cop jari, kena pergi dekat kaunter. Sekarang ni link dengan bank je. Jadi sebab itulah masalahnya orang boros macam tu lah kan. Kadang bulan puasa pergi buka puasa kat hotel. Tak ada apa pun makan-makan yang mahal-mahal apa semua tu kan. Sebab masa tu memang saya tak ada ilmu kewangan. Pengurusan kewangan peribadi saya tak ada. Saya memang dalam bidang bisnes. Dengan pasal P&L, profit and loss saya tahu. Kan balance sheet saya tahu. Macam mana kita nak tengok cost of goods sold dan sebagainya saya tahu. Tapi pengurusan kewangan peribadi saya tak tahu. Menyebabkan saya bekerja untuk syarikat. Syarikat boleh untung. Tapi saya rugi, dapat gaji saya habiskan. Rugi tuan-puan, rugi. Masa muda ni kita kena bekerja. Okey? Bila kita dah bekerja, kita kena pandai urus duit. Dr. Adam Zubir cakap, kesalahan ramai rakyat Malaysia yang tak ada simpanan adalah dia membiarkan duit urus dia. Rakyat Malaysia tuan-puan, tak ada simpanan. Ada kajian dibuat oleh AKPK dan juga Bank Negara Malaysia menyatakan rakyat Malaysia ni tak ada simpanan. Okey? Kalau tuan-puan nak tengok ni, saya boleh tunjukkan kepada tuan-puan. Ni. Kalau tuan-puan tengok ni statistik ni nampak ni. Ini statistik lama tau. Sekarang ni dah 84% dah. 75% rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun 1000 pun. Ni kajian ni. Ni kajian. Sekejap saya hilangkan ni dulu. Nampak ni kajian ni. Kesedaran rakyat Malaysia ni kawan saya. Prof. Dr. Fazli ni dekan Fakulti Ekologi dekat UPM. Ni junior saya dululah. Dia bagi tahu dekat sini kesedaran rakyat untuk nak memiliki dana kecemasan. Ramai orang. Saya dulu apa benda dana kecemasan ni? Apa benda ni kan? Tak tahu. Dana kecemasan ni tuan-puan, kalau berlaku musibah, kita ada duit tak? Kalau berlaku bencana alam, kita ada duit tak? Kalau kita berlaku sakit demam, kita ada duit tak? Tak ada kan? Dana kecemasan ni kalau ikut pakar kewangan, kita kena ada duit. Macam saya, dana kecemasan saya dalam bentuk emas. Bukan dalam bentuk duit. Sebab saya boros. Kalau ada duit, saya habiskan dia. Okey? Dana kecemasan, kita kena ada 3 hingga 6 bulan gaji kita. Kalau gaji kita 3,000, kita kena ada at least 9,000. Kereta breakdown. Kan? Sakit demam. Mungkin sebulan, kecemasan kita mungkin ada 4-5 kali. Ataupun 2 bulan sekali. Kan? Bencana alam ni sekarang ni musim hujan. Tadi hujan lebat gila. Saya dekat Puchong ni kan. Hujan selebat-lebatnya sekejap je. Air dah melimpah dah. Ya Allah, peparitan kita kan. Especially Puchong, kan, PJ, KL, Bukit Bintang itu tenggelam. Oh, musibah tuan-puan. Kita bekerja dekat office, kereta parking. Dah air sampai ke bumbung. Breakdown. Kalau ada insurans okey lah. Kalau ambil yang special peril. Siapa yang tak ambil special peril, yang tak cover flood, habis. Kan? Duit. So, kena menyimpan. Sebab tu kita kena menyimpan. Fokus kita sekarang ni kena menyimpan. Saya tak tahu dulu. Saya memang tak tahu langsung nak menyimpan macam mana. Ada duit, habis duit. Dapat gaji bulan ni sampai hujung bulan habiskan duit. Dapat gaji bulan ni habis hujung bulan dapat habiskan duit. Tak tahu apa itu keperluan, tak tahu apa itu kehendak, macam mana nak uruskan gaji, tak tahu. Tapi asbab kepada saya jumpa dengan Public Gold, saya mendaftar menjadi pelanggan and then saya jadi dealer. Kami dealer Public Gold diwajibkan untuk cakna dengan ilmu simpanan, pengurusan kewangan peribadi dan juga simpanan emas. Baca buku, masuk seminar, masuk training, kelas, boleh kata setiap minggu kelas dan sebagainya. Supaya ada ilmu. Kita kaya ni tuan-puan bukan sebab aset, bukan sebab emas. Kita kaya bukan sebab emas, bukan sebab duit dan bukan sebab harta benda. Kita kaya ni ilmu. Ilmu pengurusan kewangan peribadi. Kita kaya dengan ni. Sebab itulah kawan-kawan kita tuan-puan, ni saya cerita sekarang ni tengah panas. Sekarang ni tengah panas dekat market sekarang ni. Ada emas bagi dekat syarikat, syarikat pegang, bulan-bulan dapat imbuhan. 5%, 10%. Dia ada emas. Emas milik dia. Bagi dekat syarikat. Syarikat bagi dia 5% sebagai contoh lah. Ada pulangan. Emas dia beli tu, dia bagi dekat syarikat. Syarikat bagi 5%, 10% macam tu lah. Lepas tu, 6 bulan dah tak dengar apa cerita. Lepas tu katanya tak patuh syariah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, geng-geng yang ambil emas, pergi gadai emas, dapat duit. Arahnu kan.
Dia ada emas. Dia pergi gadai emas. Dapat duit. Duit tu, dia beli lagi emas. Dia pergi gadai lagi. Rolling. Looping. Siapa-siapa yang ada yang suka buat rolling emas dekat arah nu, looping emas dekat arah nu, pergilah bertaubat. Hukum dia makruh. Sebab arah nu tu hutang, tuan-puan. Arah nu hutang. Geng-geng yang tersangkut sekarang ni adalah geng-geng yang buat looping pada bulan Januari. Pada bulan Januari itu, all time high. Harga emas 700 lebih ni. Ni saya nak tunjuk ni. Harga emas all time high ni. Ni. Nampak ni? Ni. Nampak? 29 Januari all time high. RM764. Oh best. Ada bas pergi dekat Ranu dapat hutang yang banyak lah. Dapatlah duit yang banyak. Margin 75%, 70% macam tu. Dapat duit. Duit tu dia pergi beli emas. Gadai. Surat emas banyak. Dalam kepala dia, dia dah membeli banyak emas. Yalah, kali pertama contohlah dia beli 100,000. Kan? Sebagai contoh dia ada 100,000. 100 gram. 100 gram, dia pergi gadai, dia dapat 70% margin. Nama apa? 100 gram. Mana dia 100 gram? Ni 100 gram 62,000. Contohlah sekarang ni 62,000 kan. Kalau masa ni mahal lah masa ni. Kan? Katalah 60,000 kan. 60,000. Dia pergi gadai. Dia dapat 70%. Duit tu dia pergi beli emas lagi. Dalam kepala dia emas dia bertambah. Dia tak tahu hutang dia bertambah. Sekarang ni harga emas tengah turun kan. Lebih rendah daripada masa dia buat dulu. Jadi dia nak apa? Dia nak rolling tu dah tak boleh. Dah pening kepala. Kan? Maksud dia sekarang ni hutang dia lebih tinggi daripada aset yang dia nak cover balik tu. Sekarang ni tengah pening kepala. Kawan saya baru ni, dia manager dekat Arah Nu dekat Bangi. Saya pergi jumpa dia. Apa cerita bro? Pening sekarang dia cakap. Geng-geng yang apa gadai simpan gadai apa? Gadai tak tebus-tebus ni dah tak boleh nak menebus sebab hutang terlalu banyak. Okey. Kalau tak boleh nak menebus, dia akan lelong. Arah Nu selalunya dia bagi 6 bulan, 6 bulan ada boleh pergi sampai 12 bulan, ada boleh pergi sampai 24 bulan, ada yang boleh pergi sampai 18 bulan. Ikut arah Nu masing-masing lah. Kalau lebih daripada tu, kena bayar upah simpan. Kalau tak boleh bayar upah simpan, emas tak boleh ambil lagi tau. Kalau tak boleh bayar upah simpan, nanti dia akan lelong. Rugi tuan-puan. Kita beli murah itu emas. Macam contoh saya ni lah. Saya beli emas ni dulu, RM267 pada tahun 2022. Harga sekarang ni emas, ni tengok berapa. Nampak? RM625. Saya beli RM267. 1 gram ni. Okey? Sekarang ni RM625. Sebab itulah founder Public Good cakap, kita beli emas, kita simpan emas, kita jual emas bila kita dah capai matlamat. Matlamat saya untuk emas 1 gram ni, satu untuk kecemasan dan satu lagi untuk anak saya masuk U. Anak saya masuk U nanti, saya bagi dia 1 gram untuk 1 minggu. Kan? Kalau gadai ni, kalau jual ataupun gadai boleh dapat 500. Contoh RM500 kan. Dah cukup lah perbelanjaan ni untuk seminggu. Kan use case dia. Kita kena simpan emas dengan tujuan kita kena ada matlamat untuk nak menyimpan emas. Jangan kita menyimpan emas, membeli emas ataupun tak ada ilmu. Tak ada orang yang nak bimbing. Bila tak ada orang nak bimbing tuan-puan, itulah masalah dia. Kita akan terciduk. Bila kita terciduk, habislah. Kan? Yang tak tahan ni tuan-puan, saya nak bagi tahu, skim-skim emas yang ada dekat pasaran ni, saya nak bagi tahu skim-skim emas yang ada dekat pasaran ni tuan-puan. Orang-orang owner yang buat skim emas ni adalah owner, kebanyakan adalah daripada susu galuh yang pernah buat skim yang bermasalah dulu. Geng-geng yang dulu-dulu, geng-geng skim yang menyalahi peraturan undang-undang dan sebagainya, founder dulu atau pengikut dulu ataupun ejen dulu, dia buat skim baru. Yang tak tahannya, yang kena tipu pun berulang kali. Contoh si A. Dulu masa zaman Tok Belagak, dia join juga. Zaman Tok Belagak, dia join juga untuk leverage emas, dapat imbuhan. Maksud dia dapat bayaran bulanan. Lepas tu hilang macam tu. Diam kan. Tok Belagak tu, program dia masuk TV kot. Masuk poster, billboard, masuk TV. Tapi kalau benda tak betul, dia tak tahan lama. Benda yang tak betul ni tuan-puan, kalau dia tak betul, tepat dan selamat, dia tak akan tahan lama. Baru-baru ni ada syarikat, banyaklah syarikat kan. Katanya kita nak fungsikan arah nu dengan emas. Sangkut. Sekarang ni ada syarikat lagi. Pegang emas,
tak ada sijil patuh syariah bagi bulan-bulan pun tengah sangkut sekarang ni. Tengah diperkatakan oleh pakar-pakar kewangan. Saya tak pakar kewangan, saya ikut dia orang, perkembangan semasa kan. Tapi public gold steady lah. Public gold adalah syarikat, dia menjual dan membeli emas. Membeli dan menjual emas. Public gold adalah syarikat yang ada kilang. Dia menjual emas, dalam masa sama dia membeli emas dan perak lah. Dia menjual emas kepada pelanggan dia. Dia membeli emas daripada public. Dia ada kilang, and then dia boleh leburkan, dia boleh buat semua produk-produk dia lah. Sebab itulah saya nak bagi tahu tuan-puan, kalau kita nak berurusan dengan emas, jangan kita berurusan dengan syarikat yang tak tahu tentang emas. Contoh, saya bukan anti bank. Tuan-puan nak simpan emas dekat bank. Sebenarnya itu emas atas kertas. Dia bukan emas fizikal. Kalau tuan-puan nak menyimpan emas fizikal, jangan pergi dekat bank. Bank dia tak ada kilang emas. Dia tak produce emas. Dia pun membeli emas dekat syarikat-syarikat emas yang lain. Sebab itulah kalau kita simpan emas dekat bank, lambat dan terma dan syarat untuk kita nak keluarkan emas fizikal tu banyak. Leceh dan remeh dan dia kenakan charge. Pergilah dekat mana-mana akaun emas yang tuan-puan ada. Dia ada syarat dia lah. Banyaklah sekarang ni kan. Dan saya nak beritahu, kita kena cari subject matter expert. Kalau kita nak menyimpan emas fizikal, carilah syarikat yang ada kilang emas yang boleh produce emas. Contoh public gold. Contoh Habib Jewel ke apa, tak kisahlah, pergilah. Syarikat-syarikat yang kita tahu dia subject matter expert dia adalah emas. Bank, subject matter expert dia adalah duit. Dia buy and sell. Duit atas kertas, emas atas kertas. Nak keluarkan emas fizikal, dia susah. Jadi sebab tu saya nak mengajak tuan-puan, kalau kita nak buat sesuatu tu, pastikan dia kena cari orang yang orang cakap apa, subject matter expert, ataupun orang yang syarikat-syarikat yang betul-betul niche dia adalah apa yang kita nak tu. Macam emas public gold lah. Tuan-puan boleh pergi dekat Habib, tak kisah, tak ada masalah. Cuma dekat public gold ni kita ada dealership. Habib dia tak ada dealership dan sebagainya. Pokong pun ada juga, dia tak ada dealership dan sebagainya. Macam nama-nama apa, public gold dia ada dealership. Fungsi dealership adalah dealer boleh menjadi mentor kepada kita. Dia boleh membimbing kita, dia boleh memberi tunjuk ajar kepada kita macam mana nak menyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Betul, tepat dan selamat. Betul kaedahnya, tepat syarikatnya, selamat dari segi modal yang kita keluarkan. Okey. Kalau tuan-puan nak tahu tentang public gold ni, banyak lagi lah dalam ni kan. Saya bagi senarai ini, saya bagilah. Ini yang paling best. Sebagai seorang Muslim, kalau nak menyimpan emas, emas ni adalah item ribawi. Item ribawi ni, kalau kita salah dari segi transaksi dia jual beli dia, tak ada akad yang betul, tak diaudit dengan nama apa, auditor syariah, haram. Sebab benda-benda yang riba ni haram. Public gold telah mendapat sijil patuh syariah untuk transaksi jual beli emas yang warna kuning ni, dan ini perak. Okey. Oleh siapa? Amani Group. Amani Group menjadi auditor. Siapa Amani Group ni? Jom kita tengok Amani Group. Ni Amani Group. Siapa Amani Group? Amani Group adalah satu syarikat global. Okey. Islamic Finance Advisor. Dia adalah auditor untuk syariah. Dia buat untuk seluruh dunia. Ni tuan-puan boleh baca lah. Saya nak betul dekat sini. Okey, public gold termasuk di dalam klien untuk Amani Group di bawah bidang ni. Islamic Platform and Exchange. Ni logo public gold ada. Bukan kaleng-kaleng ni tuan-puan. Logo public gold ada kat sini, bukan senang. Kita tak bayar pun, public gold tak bayar pun. Ini masuk dia Amani Advisor nak bagi tahu, yes, this is our client di bawah platform Islamic Platform and Exchanges. Okey, exchange kan. Ini adalah trust, ini adalah authority kan. Kita nak bagi tahu kata bukan kaleng-kaleng lah syarikat yang mengaudit public gold ni. Tuan-puan boleh name it lah nama-nama apa semua. Yang paling penting tuan-puan minta dengan syarikat ada tak sijil patuh syariah. Kena ada sijil patuh syariah. Sijil patuh syariah tu tuan-puan, nak dapat payah tuan-puan. Dia kena interview dan sebagainya dan macam-macam lah nak kena buat untuk nak melayakkan. Dia kena audit account, dia kena tengok transaksi dan sebagainya. Orang yang terlibat dalam untuk nak mengaudit kepatuhan syariah ni datang daripada legal, datang daripada keagamaan, pakar daripada legal, pakar daripada agama dan pakar dari segi bisnes dan sebagainya.
Bukan senang nak dapat. Sebab saya dulu pernah terlibat masa kerja koperasi dulu. Saya pernah memohon untuk kepatuhan syariah dalam salah satu produk koperasi. Kena interview macam-macam dia tanya. Masa tu COVID, kita orang online ni lah. Kan? Tapi dia tanya soalan macam-macam. Nama apa? Audited report dah kena bagi dah. Dia orang akan study dulu. Kan? Lepas tu SOP macam-macam lah. Bukan senang nak dapat patuh syariah. Bila dah dapat patuh syariah, Alhamdulillah. Okey? Gini, antara punca utama kenapa saya pilih public gold, yang pertama adalah patuh syariah. Yang keduanya, syarikat sangat strong. Okey, kalau syarikat strong, dia akan tahan lama. Syarikat public gold sejak tahun 2018 sampai sekarang. Dan dia ada banyak dia punya cawangan-cawangan, bukan cawangan lah, dia punya structure dia ni kan. Dengan PG Mall, dengan PG Jewel, dengan Public Safe, dan ada di Malaysia, Singapura, Indonesia, dan ada juga dekat Dubai dan sebagainya. Okey. Ni banyak ni. Sangat-sangat strong. Bila syarikat strong, so kita boleh dipercayai, trusted, dan ianya adalah jangka masa panjang. Kalau dari segi nama apa, anugerah ni banyaklah, dalam dan luar negara banyaklah public go dapat. Okey, yang paling best yang ni. Kita boleh menyimpan emas serendah RM100. Dalam Gold Accumulation Program, serendah RM100 kita mengumpul gram emas di dalam sistem. Dia bukan emas digital. Kita mengumpul emas fizikal serendah RM100, dan bila kita nak keluarkan, kita boleh keluarkan bila-bila masa. Dan cara kita nak mengumpul dia adalah melalui app. On the go, bila-bila masa. Nak beli pukul 12 tengah malam, tekan ya app. Kan? Nak beli minimum RM100. Kalau ada RM1,000, RM1,000 lah. Ada soalan. Orang tanya dengan saya, jadi bila harga emas nak rendah? Aku nak beli emas ni bila harga emas nak rendah. Saya kata dengan dia, kalau nak beli emas, jangan tengok harga. Engkau ada duit tak? Saya tanya dengan dia. Kalau ada duit, jom kita beli sekarang. Harga tak bagus sekarang ni. Agak-agak duit engkau tu, berapa lama boleh bertahan? Kalau kau rasa boleh bertahan sampai sebulan, engkau simpan, tunggu harga rendah. Tapi rugi. Sebab kalau engkau menyimpan hari ni, engkau dah dapat gram. Esok belum tentu lagi. Harga emas ni fluctuate tuan-puan. Dia berkaitan dengan keputusan ekonomi yang berkaitan dengan dunia, Federal Reserve dan sebagainya. Dia berkaitan dengan geopolitik dan sebagainya. Fluctuate. Kalau tuan-puan nak tengok dekat sini, saya nak tunjuk dengan tuan-puan ni. Prestasi harga emas ni. Prestasi harga emas ni tuan-puan, kalau tengok, dia fluctuate. Kalau tengok satu hari tengok. Satu hari punya graf harga emas macam ni. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Okey? Kalau tuan-puan buka kepada 7 hari, cuba tengok. Trend dia meningkat, kan? Kalau tuan-puan buka 30 hari, nampak? Dia naik, dia turun, dia naik, turun. Zas, tiba-tiba jadi kepala zirafah. Kan? Tak menentu. Harga emas memang tak menentu. Ada kaitan dengan geopolitik, ada kaitan dengan ekonomi, keputusan ekonomi yang dibuat especially di Amerika Syarikat, Federal Reserve dan sebagainya. Macam-macam, kan? Kalau perang lagi lah, 60 hari, nampak? Dah macam you pula. Dia daripada sini dia turun, lepas tu dia naik, turun, naik. Sebab itulah kalau kita nak menyimpan emas ni tuan-puan, bukan sebulan dua, bukan setahun dua, at least 3 tahun. Sebab emas ni dia potensi dia adalah purata kenaikan harga emas adalah 10% setahun. 10% setahun. Tapi kena ingat, emas dia ada spread. Sisihan antara harga jual dengan harga beli. Jangan terlalu tinggi spread. Di public gold, spread emas public gold adalah 9%. Rendah. Nampak 60 hari. Kalau 6 bulan, trend menurun pula. Tak ke haru biru kalau kita tengok harga? Faham tak? Harga kena tengok. Tapi yang paling penting, kalau kita nak menyimpan emas, pastikan ada duit. Jangan guna duit pampers anak. Jangan guna duit susu anak. Jangan guna duit apa-apalah. Duit lebihan kita. Sebab itulah, dalam formula untuk kita nak capai financial freedom, salah satu elemen dia adalah kita kena bijak menguruskan duit. Jangan biarkan duit urus kita. Bijak mengurus duit, kita tahu berapa banyak komitmen wajib kita. Rumah, kereta, bil, utility, barang dapur, minyak, kereta dan sebagainya. Berapa banyak yang kita nak kena bayar untuk benda-benda yang berkaitan dengan simpanan dan sebagainya. Kena ada peruntukan. Bil utility nak kena bayar.
Komitmen wajib ni kena bayar lah. Tak bayar memang kita pening kepala lah. Tak bayar api nanti elektrik kena potong. Tak bayar air, air tak ada, tak boleh nak mandi kan. Tak beli barang dapur, dapur tak berasap kan. Tak bayar kereta, kereta kena tarik. Bil utility ni, komitmen wajib ni memang kena settle dulu. Lepas tu barulah kita fikirkan berapa persen untuk kita nak menyimpan. Selalu pakar kewangan akan sebut 60, 20, 10, 10. 60% untuk komitmen wajib. 20% untuk simpanan. Simpanan 20%. 10% untuk cash, 10% untuk emas. Tak ada masalah. Kalau gaji 3,000, 1,800 untuk komitmen wajib. Itu formula rule of thumb dia memang macam tu. Kalau itu maksimum. Kalau tak cukup, kena fikirkan. Komitmen kita kena downgrade ataupun kita increase kita punya income. Nak at par balik kita punya peruntukan gaji kita tu, kena buat macam tu lah. Kawan saya pernah mengeluh, dia datang jumpa saya, dia mengeluh. Aku ni tak cukup duit lah Zaidi. Kos hidup pun tinggi apa semua, tak boleh. Dia nak beritahu alasan kata dia tak boleh nak menyimpan. Saya beritahu dengan dia. Komitmen kau apa? Gaji kau apa? Kita kira-kira balik, komitmen dia tinggi. Gaji dia macam ni. Kan? Komitmen dia tinggi. Tak cukup. Gaji dia tak cukup. Saya cakap dengan dia, kau kena turunkan komitmen bagi setara dengan gaji ni ataupun kau tingkatkan gaji. Buatlah part time. Bawa Grab ke, meniaga part time jadi affiliate ke apa benda kan, buatlah kan. Kalau pandai panjat pokok kelapa, pergi panjat pokok kelapa. Contoh kan. Faham tak? Bila komitmen kita tinggi, kalau kita tak mampu untuk nak kurang ataupun downgrade, kita kena tingkatkan gaji, tingkatkan pendapatan ataupun kurangkan. Contoh, bil internet kita bayar RM300 sebulan, kurangkan kepada yang RM90 sebulan. Ada je, bukan tak ada. Cuma tak lajulah kan. Nama apa, TV kan, Unify TV, dia ada TV lah semua. Tak payah ambil internet ni, tak payah ambil Unify TV dan sebagainya. Musim panas, sekarang ni dah musim hujan kan. Aircon tak payah pasang. Ini siang malam pasang aircon kan, malam pasang aircon, musim hujan pun pasang aircon. Woi, aku tak selesa berpeluh. Habis. Kalau kau tak selesa, kau kena tingkatkan gaji lah. Contoh macam tu lah. Dia mengeluh kan. Dia kata dia tak boleh menyimpan. Tak boleh menyimpan, senang je. Kau tak ada peruntukan, saya beritahu dengan dia. Kalau kau dah buat peruntukan, kau kena disiplin. Contoh, nak simpan. Gaji kau 3,000 sebagai contoh. Ambil 300, simpan. Bila dah simpan tu, disiplin, konsisten. And then, kita kena lupakan. Masa bila kita nak ingat, bila dah capai, matlamat. Kau simpan untuk apa? Anak untuk masuk U. Anak dah masuk U, kau keluarkan. Kenapa nak kena simpan emas? Sebab duit terkesan dengan inflasi. Duit, nilai dia semakin lama semakin susut. Sebab tu kita kena menyimpan emas. Emas, nilai dia semakin lama semakin meningkat. Jarang emas turun. Dulu pernah sekali, adalah beberapa kali emas agak turun. Time COVID, time cakap apa, wabak, bencana yang extraordinary, memang harga emas akan jatuh lah. Sebab memang emas tak laku. Orang masa COVID tu nak buat apa emas? Jadi harga dia drop gila-gila je. Bila drop gila-gila, siapa yang bijak dia beli. Kan? Jadi sebab itulah kita nak bagi tahu dekat sini, harga emas kalau kita tengok graf ni kan, 6 bulan macam ni. Kita ambil 2 tahun. Nampak? Trend untuk 2 tahun. Tapi tak cukup. Tak cukup lagi untuk kita nak untung dengan emas. Sebab apa? Kita kena ambil 3 hingga 5 tahun. Barulah dia punya kadar peningkatan dia tinggi. Kalau kita tengok, itu graf. Ni kita tengok ni angka. Setahun, performance kenaikan harga emas adalah 28%. 5 tahun, 137%. Ini kadang-kadang 21%, kadang 28%, dulu 15%. Dia tak menentu. Tapi 5 tahun ni memang sentiasa 100% lebih. Sebab tu saya beritahu, sifat emas kalau kita nak simpan, dia kena long term. Jangan tuan-puan beli emas hari ni, tahun depan dah jual. Terdesak cari kaedah lain. Emas ni sebenarnya kita boleh, kalau terdesak kita pergi arah nu. Tapi dengan syarat arah nu janganlah sampai lelap. Jangan sampai kena lelong. Nak pergi arah nu ni kena ada dua mindset. Mindset yang pertama adalah, aku ada duit tak nak tebus balik? Tak ada duit, jual. Memang kau tak layak untuk nak gadai. Sebab tak ada duit. Duit aku memang banyak tu je. Nanti tahun depan aku tak ada duit. Jadi aku jual lah.
Jual, lepas tu nanti dah ada duit, belilah emas baru. Tapi rugilah sebab emas sekarang ni harga rendah. Satu hari nanti, emas mungkin harga dia RM1,000 satu gram. Kenapa? Sejarah telah membuktikan. Tahun 2000, harga emas berapa? RM130. Ni, saya tahun 2022, RM267 satu gram. Hari ni harga emas berapa? RM627. Kan? Maksud dia apa? Harga emas meningkat. Memang meningkat. Tapi di zaman Rasulullah lagi dulu, 1 dinar boleh beli seekor kambing. Sebenarnya boleh beli 2 ekor kambing. Sekarang ni 1 dinar juga boleh membeli 2 ekor kambing. Nilai dia kekal. Dan semakin lama semakin tinggi. Kan? Baru ni saya jual barang kemas. Barang kemas daripada mak saya lah. Mak saya kata barang kemas dia tak nak pakai dah apa semua. Dia beli dulu murah gila lah. Lepas tu dia tahu kan public gold. Mak saya pun member public gold juga. So dia kata kau jual lah public gold bila harga dah tinggi nanti. So saya nak beritahu satu lagi tuan-puan. Public gold ni. Okay, public gold ni. Sekarang ni harga tengah tinggi tau. Ni. Public gold dia ada satu kelebihan dia dekat sini. Okay, saya besarkan ni. Ni nampak. Non-PG buyback. Public gold. Saya nak beritahu tuan-puan. Kalau tuan-puan nak menjual emas lama. Non-PG buyback ni maksud dia. Public gold membeli emas yang bukan jenama public gold. Kalau tuan-puan ada emas 999.9, harga yang public gold beli adalah 558. Tinggi lagi baguslah sebab kita dapat cash yang lebih banyak. Oh, ni dah turun. Masa saya jual baru ni RM518. Dan saya nak beritahu tuan-puan, public gold adalah syarikat yang menawarkan harga buyback. Dia membeli barang kemas dan juga gold bar, harga yang antara yang tertinggi di pasaran. Kalau tuan-puan tak percaya, tuan-puan buka publicgold.com.my ni, tuan-puan pergi dekat ni apa yang saya buka ni, non-PG gold buyback. Tuan-puan pergi dekat Google, katalah tuan-puan duduk kat Negeri Sembilan. Cari kedai emas yang berdekatan Negeri Sembilan dekat Google, call. Cik nak tanya, ni kedai emas A. Kedai emas A nak tanya, saya ada barang kemas ni 916. Kalau saya nak jual 1 gram berapa? Bandingkan dengan public gold. InsyaAllah. Saya nak beritahu tuan-tuan, public gold antara syarikat yang menawarkan buyback antara yang tertinggi. Bukan tertinggi, antara yang tertinggi di pasaran. Tak percaya, cuba buat. Saya dah banyak kali dah compare. Saya call dengan kedai tu, saya dah call dengan kedai ni. Nak compare. Walaupun saya adalah dealer public gold. Sebab kita nak buktikan. Kan? Tuan-puan boleh buat. Dan salah satu syarat dia, tuan-puan kena ada introducer. Kalau tuan-puan bukan lagi pelanggan, tuan-puan kena ada introducer. So, tuan-puan bergunalah introducer saya. Dan automatik akan masuk dalam saya punya network. Nanti saya akan bimbing tuan-puan macam mana untuk nak menyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Alright? Itu saya cerita kelebihan-kelebihan public gold lah. Alright? Ni. Kita ada mobile app dan sebagainya. Kemudian, ni yang saya cerita tadi ni. Jual emas terpakai yang antara yang tertinggi di pasaran. Ni dia ada GIT. Kita beli emas dengan public gold. Kita nak withdraw ni. Emas saya ni, saya beli secara online. Saya beli dalam bentuk account get gold accumulation program. Bila dah banyak, saya keluarkan 1 gram, saya keluarkan 1 gram, 1 gram, 1 gram ni, saya kumpul lah. Kata 4 keping ni kan, saya nak keluarkan. Public gold akan hantar ke alamat yang kita declare. Kita ada profile, dalam profile kita declare. Nak hantar kampung ke, nak hantar kat pejabat ke, nak hantar dekat rumah, tak kisah. Kita declare alamat tu. Gold in transit ni maksud dia, public gold akan hantar daripada kilang, dia akan hantar ke alamat kita. Gold in transit ni diinsurankan. Kalau jadi apa-apa tengah jalan, no worry. Okay? So, public gold akan tanggung dengan syarat jumlah emas yang kita nak withdraw tu adalah bawah 22 gram. Hanya bawah 22 gram saja yang ditanggung oleh insurans. Yang selebihnya kena pergi ambil dekat cawangan. Cawangan public gold ada di mana? Di seluruh Malaysia kecuali Perlis. Di Kedah ada 2, di Penang ada 2. Di Klang Valley ni ada 4 lah, termasuk Menara dan sebagainya kan. Setiap negeri mesti ada 1. Okey. Di Sarawak ada 2. Macam tu lah. Sebab tu saya pilih public gold ni, memang dia convenient. Kan? Satu, dia memudahkan kita menyimpan emas dengan serendah RM100. Mudah, convenient kan? Saya dulu duk fikir kan, nak beli emas ni kena ribu-riban. Kalau tak ada ribu-riban, kita tak boleh nak beli emas kan.
Tapi Public Gold boleh tawarkan RM100 untuk nak beli emas. Ni dia tunjuk dekat sini ni. Kalau kita nak beli emas RM100, kita boleh dapat 0.16 gram. Dapatlah 0.16 gram. Kumpul. Gold Accumulation Program, dia accumulate, dia akan bertambah. Bulan ni beli 100, dapat 0.1 gram. Dia ikut bergantung pada harga ni lah. Kan, katalah kita ada duit lebih. Ada 500, beli 500, dapat 0.8 gram. Dia akan accumulate, dia akan bertambah. Sampai ke satu tahap, katalah dah jadi 10 gram. Kita nak keluarkan 10 gram tu dengan pecahan 1 dinar dengan 1 gram adalah ikut kita punya, kita nak lah. Kita keluarkan lah, withdraw. 5 hingga 10 hari dia akan hantar ke rumah ataupun ke alamat yang kita declare. Sebab tu saya beritahu tuan-puan, kita nak menyimpan emas ni tuan-puan, kita jangan tengok harga ni. Kita kena tengok pertambahan gram. Sebab tu saya kata, jika ada duit lebih, kita tambah lebih gram. Bila kita ada duit lebih, kita tambah lebih gram. Sebab apa? Sebab fokus utama kita adalah pertambahan gram. Harga tu fluctuate. Hari ni boleh tinggi, esok boleh rendah. Tetapi untuk long term, jangka masa panjang, harga emas sentiasa akan tinggi. Sejarah telah membuktikan tahun 2000 harga emas RM130. Saya beli emas pada tahun mula membeli emas pada tahun 2022 RM267. Tengok harga sekarang RM600 lebih kan. Jangka masa panjang harga emas akan tinggi. Sebab tu siapa-siapa yang ada emas simpan, peram, tidur, bila nak jual nanti lagi lama lagi tinggi dia punya nilai dia. Dia tak macam duit. Duit lagi kita peram, nilai dia semakin lama semakin susut sebab inflasi. Kenapa inflasi? Sebab ekonomi. Kenapa ekonomi? Itu memang hukum alam kan. Fundamental dia memang macam tu lah. Bila ekonomi tak bagus, nilai duit akan susut kan. Pasaran saham akan jadi haywire dan sebagainya, nilai duit akan menyusut. Sebab itulah tuan-puan, kalau kita pergi sekarang ni, kita pergi dekat Thailand, RM1 kita dah tak laku tuan-puan. Dulu RM1 kita mahal daripada Thailand tau. Sekarang ni Thailand, kalau kita bagi RM1, dia orang tak nak ambil. Sama juga dekat Mekah. RM1 dah tak sama dengan RM1. RM1 kalau kita pergi beli barang dekat Mekah dulu, dia ambil sebab duit nilai ringgit kita tu masih lagi besar. Kan? Sekarang ni dengan perang dan sebagainya, harga barang naik dengan Iran, macam-macam lah. Kan, geopolitik dan sebagainya. Lepas tu sekarang ni nama Amerika, kadang-kadang dia buat keputusan ekonomi tu yang menyebabkan pasaran jadi haywire. Dia akan menyumbang kepada inilah kejatuhan harga ringgit tak strong dan sebagainya. Dia ringgit dengan emas ni dia berkadar songsang. Kalau ringgit strong, emas akan jatuh. Kalau ringgit junam, emas akan naik. Dia berkadar songsang. Kita tengok lah. Kalau ekonomi bagus je, harga emas akan jatuh. Kan? Kalau ekonomi tak bagus je, harga emas akan naik. Lebih kurang macam itulah dia punya ni. Jadi sebab tu kita kena ada ilmu. Apa yang saya paparkan kepada tuan-puan ni, saya nak buat setengah jam je. Betul lah. Kan tadi saya tengok graf ni kan, dah 12 lebih. Betul lah, tadi 626. 631, 626. Ni 625, turun RM1. Ni 12 lebih kan. Ni turun RM1, 625 tadi. Saya tak tengok jam. Saya ingatkan sebelum ke 12 lagi. Ini dah berubah tarikh kan. Sebab tu saya sediakan tool ni. Ni tool yang saya sediakan ni adalah supaya tuan-puan cakna ada ilmu macam mana untuk kita nak berurusan dengan transaksi jual beli emas. Supaya kita tak tercedok, supaya kita buat benda tu dengan betul, tepat dan selamat. Banyak ni saya sediakan ni. Nak kira target macam mana baby goal lah. Baby goal ni satu hal. Nanti tuan-puan kira lah. Saya pun kejap 47 minit. Ada dalam 15 minit lagi. Saya pergi lah sekejap baby goal. Sekarang ni baby goal. Baby goal ni adalah emas yang dia jual banyak keping. Bukan jadi banyak keping. Dia emas tu kecil je. Dia bentuk kad macam ni. Tapi dia punya emas tu saiz dia bulatan macam ni. Dia punya bulatan dia macam ni. Ni saiz bulatan dia macam ni. Emas tu kecil je dekat sini. Dia pun tunjuk lah kan. Ini adalah emas yang kita ni. Tapi yang bestnya, geng-geng yang menjual emas tisu ni, emas yang 0.02 gram, 0.01 gram ni,
Ilmu dia memang power. Ilmu dia nak bagi tahu tentang fakta. Menyimpanlah emas sebab emas dia nilai dia adalah tinggi di masa akan datang. Oh, best. Ayat ni memang betul. Betul tu. Memang betul. Kan dia kata menyimpanlah emas. Emas ni memang apa tak dia kalis inflasi. Kan kita memang digalakkan untuk menyimpan harta yang bernilai tinggi. Yang tak betul ni dia jual 0.02 gram. Tak betul kenapa? Tak laku tuan-puan. 0.0 something gram tu kalau tuan-puan pergi jual dekat mana-mana kedai tak laku. Kalau tuan-puan nak jual, jual balik dekat seller. Kat mana tuan-puan beli, jual tempat tuan-puan beli. Tuan-puan pergi tanyalah dekat kedai emas, tuan-puan pergi tanyalah dekat mana-mana Arahnu, boleh tak saya nak gadaikan, saya ada 100 keping 0.02 gram. 100 keping 0.02 gram dia nak pergi gadai. Dia pergi dekat Arahnu, Arahnu tak akan terima walaupun bawa satu lori. Bawa satu bakul, emas yang macam ni bawa satu bakul, Arahnu tak terima. Tahu sebab apa? Prinsip Arahnu, dia akan uji dulu emas. Sebab dia nak menentukan ketumpatan dan berat. Dekat Arahnu ni dia ada densimeter dan juga batu hitam. Either one. Dia boleh menggunakan densimeter modern ataupun secara old school dia pakai batu hitam. Dia gesek-gesek dekat batu hitam, dia tuang asid. Dia boleh tahu yang mana satu emas 916. Dia boleh tahu memang dia orang ada ilmu dah belajar ilmu batu hitam nak uji emas ni. Dia boleh tahu yang mana satu emas 999, yang mana satu emas 916. Kebanyakan sekarang ni dah pakai densimeter. Tuan-puan, kalau saya bawa emas 1 gram ni emas 1 gram tu, nampak tak? Nampak yang berkilau tu kan? Yang berkilau ni emas 1 gram. Kalau saya pergi dekat Arahnu, dia akan buka ni. Dia akan buka ni. Dia akan ambil satu spatula, penyepit, masukkan dekat densimeter. 1 gram pun dah susah nak keluarkan. Kena ingat, emas 999 ni sifat dia lembut. Silap sikit dia akan bengkok. Okey? Silap-silap hari bulan dia akan putus. Tapi tak ada masalah. Emas ni kalau bengkok ke putus ke masih lagi laku. Sebab cara kira harga emas adalah berat darab ketulinan. Okey, ketulinan dia adalah 9999.9. Harga hari ni berapa? 99.9. Dia beritahu harga berapa, berat dia berapa. Darab lah, berat darab ketulinan tu. Dapatlah harga dia. Emas 1 gram yang macam ni pun payah nak uji. Apatah lagi emas yang sebesar kuku. Dia nak ambil, dia sebenarnya serbuk emas. Tuan-tuan pernah tengok tak orang dulang emas tu? Kan sekarang ni dekat Kuantan kan. Dekat Kuantan ada, dekat Kelantan ada, dia dulang emas. Dia dulang kan ada habuk dalam apa dulang dia tu kan. Itulah dulang habuk emas tu. Kecil-kecil je. Jadi sekarang ni, kenapa saya kata kedai emas tak nak terima, Arahnu tak nak terima, memang dah ada pengalaman kawan saya. Dia terbeli emas 0.01 gram, 0.02 gram. Dia tanya dengan saya, dia suruh dia nak jual dengan saya. Zahidi, kau ambil lah emas ni, aku nak jual dengan kau. Saya tengok macam besar tu, macam 5 dinar. Gambar dia macam 5 dinar. Rupanya emas tu kecil je. Masya Allah, saya cakap. Tak laku ni kak, perempuan kan. Tak laku ni kak. Emas ni tak laku. Emas 999 ni. Betul lah kak, emas 99 kat mana? Kak nampak tak kat mana? Tu kecil tu. Itu yang tak laku tu kecil. Akak pergilah dekat kedai mana-mana. Akak dah pergi Zaidi. Dia orang tak nak terima. Tahu pun. Kan? Tuan-puan pergilah dekat Arahnu. Tuan-puan pergilah dekat mana-mana kedai emas. Tak akan terima emas 0.02 gram ni. Kalau tuan-puan nak jual kat mana? Pergi jual dekat seller. Tuan-puan beli kat A. Pergi jual dekat A. Kan? Dia akan ambil. Minta dia ambil lah. Silap-silap dia pun tak nak ambil. Ini saya nak cerita. Saya nak cerita, fakta bagus. Dari segi promosi emas tu bagus. Tapi fakta yang salah adalah kat sini. 0.01 gram. Dia jual RM179. 3 keping ke 5 keping. Jatuh dalam RM38 sekeping. Okey? 0.01 gram. Harga dia RM38 satu keping. Alright. Murah ke murah? Memanglah murah. Nampak 0.01 gram RM38 murah lah.
public gold jual sekeping RM620 ringgit tadi kan, RM625. Tapi public gold 1 gram, engkau punya ni 0.01 gram. Engkau kena darab 100 keping baru dapat 1 gram. Bak saya tunjuk. Tuan-puan pergi beli 0.01 gram. Okey, harga dia RM38. Macam mana kita nak convert kepada 1 gram? 0.01 gram tu nak jadi 1 gram macam mana? Tuan-puan ambil 1 bahagi dengan 0.01 bersamaan dengan 100. 100 apa? 100 keping. 0.01 gram tu tuan-puan kena beli 100 keping baru sama, baru kita boleh kawan. Ni saya punya sekeping ya, 1 gram. Saya punya ni 1 gram sekeping saja. Tuan-puan kalau nak berkawan dengan saya, tuan-puan kena ada 100 keping. Apa yang berlaku? Ni, harga dekat sekarang 625 kan? Jom kita kira. Nampak? 0.01 gram nak jadikan 1 gram dia kena darab dengan 100. RM38 darab dengan 100, 1 gram RM3,800. Nampak tak? 1 gram yang tuan-puan beli tu, yang kata murah lah sangat lah tu, 1 gram RM3,800. Saya relax, beli dekat public gold 1 gram RM625. Siapa murah? Dah lah mahal, tak boleh gadai. Dah lah mahal, tak boleh jual dekat kedai emas. Saya punya ni on the spot. Pergi dekat kedai emas, semua orang nak. Pergi dekat Arahnu, semua orang nak 1 gram public gold ni. Nampak tak tuan-puan? Ni, kena ada ilmu. Tak ada ilmu, tuan-puan terciduk. Yang saya tak tahan tu, geng-geng ni buat live, 500 orang, beli 20 keping, beli 100 keping. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya pun tak faham. Saya masuk juga live dia orang, tapi saya tak nak kacau. Live dia orang punya masalah. Saya tak nak kacau, saya tak komen apa, saya nak tengok modus operandi dia. Nak kata dia orang menipu, dia orang tak cerita benda sebenar. Dia tak cerita emas ni laku dekat kedai emas. Saya boleh jamin ni tuan-puan. Kalau saya pergi dekat Habib, Habib boleh beli ni. Kalau saya pergi dekat mana-mana kedai emas A, kedai emas B, kalau saya jual ni dia akan beli. Saya pergi dekat mana-mana Arahnu, dia akan ambil untuk saya gadaikan. Saya berani jamin. Emas public gold yang 1 gram. Kalau 1 gram tu, saya juga boleh jamin tak ada kedai yang akan ambil, membeli dan juga untuk pajak gadai yang nak ambil. Ataupun Arahnu yang nak ambil. Sebab, nak menguji emas tu payah. Memang betul dia tulis sertifikat dekat sini. Dekat belakang ni ada sertifikat kan. Emas tu berapa gram apa semua boleh. Sertifikat tu ada sertifikat lah. Tapi untuk nak membetulkan, nak mengiyakan sertifikat tu, dia kena uji. Ambil spatula, masuk dalam densimeter. Densimeter pun tak keluarkan berat tu. Tambahlah nak gosok dekat batu hitam dengan asid. Lagi tak boleh. Ini fundamental dia. Basic dia. Sebab tu saya marah sangat. Saya bukan marah dengan orang yang menjual emas. Orang menjual emas ni, biarlah dia nak menjual emas. Orang yang membeli emas tu, dia tak faham 0.01 gram. Aku kena ada 100 keping. Aku beli sekeping RM38. 100 keping RM3,800. Harga emas dekat pasaran sekarang ni RM600-700 saja. Kau beli apa ni bang? Kau beli benda yang mahal. Dah lah tak laku. Lepas tu beli benda yang mahal. Customer. Saya nak bagi tahu customer tu, dia tak ada ilmu. Sebab itulah, saya beritahu dengan tuan-puan ni, saya sediakan tool tu ni adalah untuk nak elakkan tuan-puan daripada kena tipu. Tuan-puan ada ilmu macam mana kita nak terlibat dalam transaksi jual beli emas. Weh, lagi 3 minit. Sekejap 1 jam. Saya 1 jam ni tuan-puan. Jarang nak buat live panjang-panjang kan. Jadi sebab tu saya bagi tahu tuan-puan, ilmu tu penting. Sebab tu saya sediakan bio link saya ni. Kan? Dia memang nak bagi tahu tuan-puan macam mana kita nak memastikan kita menyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Dalam masa yang sama, kita tak kena tipu. Dan saya nak tunjuk dengan tuan-puan dekat sini. Kalau tuan-puan pergi dekat bawah ni, ada gambar rumah ni kan. Ni gambar rumah ni. Ni kan gambar rumah ni, ZNR.
Okey. Ini adalah web saya. Saya dengan web saya Zahidi Ruhaya Network. Dekat sini memang tagline kita orang adalah simpan emas secara betul, tepat dan selamat. Okey. Saya nak tunjuk kepada tuan-puan. Dekat sini ni ada 6 button. Okey, 6 button. Ini wasabi saya personal. Okey, saya tunjuk dekat sini. Ni nampak ni. Dekat sini. Ni wasabi saya personal. Ini Telegram. Telegram pula. Channel wasabi saya. Ini kalau nak daftar dewasa. Ini kalau nak daftar junior. Ini kalau nak masuk saya punya tele. Dan yang ni saya nak tunjuk. Selain daripada data-data ni, saya juga sediakan e-book percuma. Kat sini boleh. Dekat sini boleh. Okey, jom kita klik. E-book percuma. Cuma syarat dia tuan-puan kena isi lah. Masukkan nama, masukkan nombor yang ada wasabi dan masukkan email. Nanti saya akan hantar e-book kepada tuan-puan. Contoh, nama Zahidi. Nama panggilan, tak apa. Kan saya masukkan nombor telefon. Okey, saya masukkan email. Contoh kan. Okey, saya pun bersetuju data peribadi saya disimpan oleh ZNA Network ni saya punya lah. And then tuntut e-book. Okey. Tahniah dan syabas. Nampak? Tuan-puan pun boleh pergi baca e-book ni. Dalam e-book ni tuan-puan, saya nak bagi tahu dia ada 6 bab. Ni dalam e-book ni dia ada 6 bab. Ada 8 bab. Ni dalam e-book ni dia ada 8 bab. Bab yang pertama ni, buat yang pertama pula ni kulit buku lah, kulit e-book ditulis oleh saya sendiri dengan web saya. Bab yang pertama, pengenalan tentang emas. Okey, e-book ni dia cerita zaman Rasulullah macam mana emas kekal sepanjang zaman dan dia ada kuis. Yang best dia ada kuis. Nak tengok kita faham ke tak? Kita pergi bab yang kedua. Dia cerita kenapa kita kena simpan emas. Ada kaitan dengan inflasi, safe haven dan sebagainya. Bab yang ketiga, ni ilmu tuan-puan. Cara mudah nak simpan emas. Macam mana kita nak mudah nak simpan emas. Alright? Bab yang keempat, kelebihan simpan emas fizikal dan akaun emas. Kita nak compare yang online ni dengan yang simpan emas fizikal. Dia punya pro and con dia. Kesilapan biasa dalam simpanan emas. Ni penipuan pelaburan emas yang sekarang ni banyak berleluasa. Nampak ni? Kan sebab kita menyimpan emas, kalau ada ilmu, kalau kita faham, kan? Dan satu lagi ni lah, short term, long term. Nampak? Ni. Ni kenapa kita kena nak elak daripada kesilapan biasa orang simpan emas. Yang keenam lagi best. Tip elak penipuan emas. Ni skamer-skamer dan sebagainya. Kalau tengok dalam keratan akhbar ni semua yang berkaitan dengan emas. Kita nak elak tuan-puan, saya nak elak tuan-puan daripada kena macam ni. Kalau kena tipu, habis modal tuan-puan. Kan, kalau kata kena scam, habis. Sebab tu kena ada ilmu. Nampak ni. Saya bagi 10 asas. Okay, semua ada dalam ni. Nampak ni. Tip. Kemudian yang bab ketujuh adalah langkah mula nak menyimpan emas. Dan yang ke-8 adalah kesimpulan. E-book ni walaupun simple, dia adalah satu ilmu online yang tuan-puan boleh dapat. Dalam saya punya page ni. Ni dalam saya punya page ni. Tuan-puan isi je, masukkan dapat e-book cuma. On the spot, tuan-puan akan dapat. Okay? Right? Jadi, saya dah tunjuk dekat sini. Ini antara produk Public Gold lah. Kita ada gold bar. Okay, kita ada gold bar. Produk Public Gold. Kita ada ni yang small. Okay, ini Dina. Dina ni shilling emas. Okay. Ini adalah produk-produk Public Gold. Ini adalah gold bar. Okey, kemudian ini adalah jongkong emas. Dan juga Public Gold kita ada silver. Silver tak famous sangat di Malaysia, tapi siapa-siapa yang nak berjinak-jinak dengan silver memang dialu-alukan. Banyak sangat dia punya kelebihan dia kan. Alright. Saya rasa itu sajalah. Kalau tuan-puan nak memulakan simpanan emas, saya boleh bimbing tuan-puan memulakan simpanan emas secara betul, tepat dan selamat di bawah jenama Public Gold. Kalau tuan-puan rasa was-was, tak tahu nak mula macam mana, jom. Roger saya nanti saya akan bantu. Kalau tuan-puan nak isi borang dekat sini boleh ni. Masukkan nama, masukkan nombor phone dan sebagainya, nanti saya akan hubungi tuan-puan ni. Ni kat sini boleh, dekat depan ni pun ada, kan? Jadi apa yang saya beritahu dengan tuan-puan sekarang ni tuan-puan, apa yang saya tunjukkan, bio link saja, landing page saya dan sebagainya, semuanya adalah berkaitan dengan ilmu. Kita kaya sebab ilmu. Kita tak kena tipu sebab ilmu. Kita berjaya sebab ilmu. Okey?
Sebab itulah saya nak menggalakkan tuan-puan ni banyak dapatkan ilmu. Masuk dalam live saya ni kan, dapatkan ilmu. Dan sesungguhnya yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan serba kekurangan itu adalah daripada diri saya sendiri. Saya nak end live ni. Saya bila dah buka ayat tu memang nak end live. Kita jumpa lagi dalam live yang akan datang. Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita jumpa lagi tuan-puan. Selamat berhujung minggu. Esok hari Jumaat kan. Kita jumpa lagi. Alright. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.